Okay guys, raya dah nak dekat guys. So kereta ni saya plan nak bawa balik kampung. Tapi keadaan dia punya body ni, lepas hari tu kita cat, kita tak ada buat coating lagi tau. So dia tak ada hydrophobic punya effect. Jadi apa yang berlaku guys, bila hujan kena air, nampak tak? Banyak gila watermark. Semua watermark dah start naik guys. Nampak tu, kotor-kotoran semua melekat. Nampak tu. Jadi hari ni saya nak ke auto detailer dan diorang akan buat hydroglide untuk kereta ni. Apa tu hydroglide guys? Saya pun tak tahu. First time nak tengok. Diorang cakap kalau pakai benda ni, kereta ni akan berkilat dan air tak akan lekat langsung. Kita cuci, simbah air je dah boleh keluar semua kotoran tu. Jom guys, kita nak gerak pergi sana. Dah dekat, sampai dekat auto detailer ni, dekat Jaya One. Itu dia, Jaya One. So kita kena belok kiri ni. Saya dah sampai ni dekat auto detailer. Tempat ni betul-betul hidden gems guys. Saya datang terkejut. Tengok dalam ni. Ini betul-betul sarang kereta-kereta rare, supercar. Kau tengok guys. Wah, ni semua dia orang tengah buat detailing. Kat sana dia punya bay. Diorang basuh. Diorang bukan setakat buat detailing je guys. Restoration kereta-kereta klasik pun diorang boleh buat. Macam ni diorang tengah restore interior, balut balik seat, tukar balik kapet, trim, semua diorang boleh buat guys. Paling best kat sini guys, part-part yang rare, yang susah nak dapat pun diorang boleh cari kan. Ni salah satu kereta exotic kat sini, BMW 840 V8. Kereta ni datang kat sini untuk buat restoration dan juga detailing. Salah satu kereta idaman saya guys, Porsche 911, yang ni GT3 RS. Dalam complete dengan roll cage. Kereta ni track ready. Benda ni dengan cerita dia tengah buat tinted. Tapi buat tinted dia bukan macam biasa guys. Diorang buka sekeping cermin belakang dua yang kecil ni tau. Dan dia tengah buat juga trim-trim punya detailing. Aduh betul lah. Produk baru, Okay. SPPF, which is paint protection film tapi bukan film. Dia spray on. Oh, itu yang kau cakap tu, yang itu kau buat impact tu. So maksudnya PPF diorang guys, diorang buka part tu, diorang keluarkan, diorang sembuh. Tapi sembuh tu boleh cabut kan? Boleh? Oh, lepas tu boleh cabut macam PPF? Nanti aku tunjuk demo. Okay, nice. Wah, ni benda baru guys. Selalu PPF kita tampal, yang ni diorang sembuh. So ni sama ni? Diorang cabut untuk buat PPF ni? Ni pun buat PPF? Oh, S15 pun ada kat sini? Ini memang, ni klien datang, cakap memang nak buat full restoration tapi belum decide nak start juga. Oh, maksudnya dia belum start lagi lah. Tu nanti nak tukar cat balik apa semua ni. Diorang boleh cat kat sini guys, ada oven guys. Ni pun rare tu, Corvette. Ni buat apa ni, PPF ke? Ini segala benda. Segala benda? Picture detailing. PPF tak show, coating. Ni yang GT3 tadi. Oh, ni tadi GT3. Diorang tengah buat coating tadi kat depan yang sembuh tu. Ni kereta dia guys. Ni pun ada tempat diorang simpan guys. Diorang simpan kereta kat sini. Betul-betul dia layan VIP saya kereta tu. Kereta pun ada bilik aircon. Kau tahu tak? Kereta ni ada aircon. Nampak set storage ada aircon. Sejuk tu. Ni tengah buat apa ni? Kereta ni memang bare metal restoration. Strip paint habis, cabut part semua. Ongoing lah, so far dah berapa tahun lah. Maksudnya dia cabut semua cat, bare metal, cat balik? Betul. Dahsyat. Dah berapa tahun dah projek ni? Tak sure, sekarang tengah buat engine. Tak buat lagi. Engine pun tak ada ni? Engine tak ada. Engine atau Australia? Ini betul-betul level air ni guys. Dalam semua dia restore balik. Ni color jade tu Bukan, dia hijau rooster green. Bukan jet green dia gelap sikit Ni kereta apa pula ni? Alfa Romeo. Sini macam museum. Ni dah level museum tu. Diorang simpan kereta kat dalam aircon, semua condition. Ni bukan condition nak bawa jalan dah ni. Kalau dah level ni tak sampai hati nak bawa jalan ni. Ni collector punya level ni. Nasib GT2. Ni BMW M5 V10. Ni barang rare ni. Bunyi macam F1 ni. Ni apa ni? Siap ada bungkusan ni. GTRS. Ni SPVF yang kau cakap sembuh tadi tu. Ni Alfa juga Alfa Romeo.
That's ni SPPL ni dia boleh tukar colour. Hah? Dia boleh tukar colour. Maksudnya? Maknanya Kau boleh cat colour lain? Kalau apa-apa, seperti lah. Macam kau tukar cat lah. Macam kau tukar cat. Tapi dia boleh kopik? boleh Macam rap? copy and boleh polish. Oh ya? PPF Mana biasa contoh boleh dia tu? polish. Yang demo dia? Kau tahu benda ni? Kalau kau pegang, Aha. tak rasa dia punya difference silver dengan purple. Maknanya boleh custom, Betul. polish Betul. apa ke. Maksudnya ni cat ni? Ni SPPF. SPPF ni? Tapi colour ni? Colour ni. Oh, gempak tu. Kau try cabut. Betul lah, ada macam Macam rap stiker biasa. macam rap. Tapi dia spray konsep dia. And tak ada gam. Tak ada gam betul. Dia takkan tertinggal lah. Yes. Oh ni betul-betul new Senang. tag ah. Kita Darren guys, owner tempat ni. Dan kat sini pun dia orang buat rap tau. Rap, nampak ni ada tinted. Sini bay untuk rap guys. Jadi hari ni saya akan tinggalkan GR Yaris ni dekat diorang. Diorang akan buat full detailing kereta ni bersama dengan Hydroglide. Hydroglide tu adalah satu semburan dekat permukaan kereta ni dan akan membuatkan kereta ni jadi hydrophobic. Air tak akan melekat dekat permukaan ni. Dan dia akan jadi lebih berkilat guys. Proses ni mengambil masa 2 ke 3 hari. So nanti dah siap, kita akan tengok apa hasilnya guys. Jika korang berminat nak dapatkan servis daripada diorang guys, saya letakkan dekat sini diorang punya TikTok. Korang boleh follow juga TikTok mereka dan boleh contact mereka directly guys. Tahun ni saya decide nak bawa GR ni balik kampung untuk raya. So korang agak-agak logik ke tidak? Korang kena follow video ni sampai habis. Kita akan cerita perjalanan saya hari ni balik kampung naik GR Yaris Pandem ni. Berapa banyak minyak pakai, selesa ke tidak selesa, dan barang-barang saya ni muat ke tidak. Selalu saya bawa balik backfire. Memang boleh bawa satu kampung lah. GTR pun still okay tau. Dia punya boot dia besar. Yang ini guys, boot dia kalau korang tengok betul-betul comel guys. Ni je space yang saya ada. So saya punya mission hari ni untuk muatkan barang-barang seminggu balik raya dalam kereta ni. 2 orang duduk belakang, anak saya. Seorang umur 7 tahun, seorang umur 12 tahun. Dan juga saya, husband wife, duduk depan. Bag pertama, diri memang tak boleh kot. Tak boleh tutup kalau diri ni. Diri tak boleh tutup guys. Diri tak boleh tutup. Ini bag paling kecil kita ada ni. Cabin size. Rasanya kabin kapal terbang lagi besar lah guys. Ni pun tak boleh tutup kat sini. Tak boleh. Tak boleh guys. So kat sini conclusion dia, kabin kapal terbang lagi besar. Disebabkan kita tak nak guna benda ni, kita boleh cabut. Kita cabut dulu, kita simpan dulu. Yang ni kita simpan kat rumah lah, tak payah bawa dia. Mungkin kalau bawa balik satu bag tak ada masalah, boleh muat. Sekarang ni saya kena bawa 2 bag. Saya cakap guys, dah paling kurang dah baju dia bawa. Dia dah tinggal banyak barang yang terpaksa dia tinggal. Ni dah paling minimum pun tak boleh guys. Macam-macam lentok dah saya buat, ke kiri, ke kanan, ke belakang. Sampai ada idea nak kena buang tayar bag ni guys. Betul-betul mencabar guys Buat masa ni tak boleh tutup lagi. Mungkin kita kena dirikan dia. Maksudnya boleh? Tak boleh juga. Macam mana nak buat ni Ni setup yang boleh guys. Kena dirikan dia. So kena kempiskan dia. Tak boleh nak expand, tak boleh expand. So kena kempiskan. Kita squeeze lagi tadi. Baru boleh tutup. Baru boleh tutup guys. Okay, next. Barang-barang seterusnya. Kali ni raya balik bawa barang paling susah guys. Baju kita selit macam ni guys. So ni selit kat tepi ni. So kalau ada barang-barang kecil memang saya kena selit-selit lah guys. Baju-baju semua kena selit bagi penuh. Kita selit dia. Okay. Sikit lagi ruang kat sini. Kuih raya nak bawa balik kampung. Okay. Kuih raya muat. Satu lagi lah beg kecil. Okay lah, boleh lah untuk kita orang 4 orang. Nasib baik bag 2 ni lepas. Kalau tak lepas tadi, cerita dia kena jadi kereta lain guys. Tak boleh bawa kereta ni. Dah ada kereta yang selesa besar, kan dengan ada nak bawa kereta kecil kan. Sebelum kita mulakan perjalanan guys, benda yang paling penting kena check tekanan angin dalam tayar ni. Okay, biasanya kita akan set antara 230 ke 250 lah. So sekarang ni, kalau kat sini KPA lebih kurang 240 dah tu.
Kena check juga minyak hitam guys, dan juga coolant. Ni antara benda yang penting sebelum korang berjalan balik kampung. Pastikan minyak hitam korang ni cukup. Dia biasanya kalau nak check minyak hitam ni, start sekejap, tak payah lama lah, dalam 5 minit bagi minyak panas. So kita tarik, standby satu tisu, tarik guys. Tarik dulu bagi bersih. Okay, bagi bersih. Lepas tu baru korang masukkan balik dipstick ni, masuk sampai habis, kemudian tarik dia keluar. Tarik dia keluar, baru korang akan boleh nampak paras mana minyak tu. Sebab dia ada dot biasanya. Nampak kalau dia ada dot ni, dot yang pertama ni menunjukkan dia minimum, dot kedua ni menunjukkan dia maksimum. Dia kena duduk between dua dot ni. Okay, kalau macam saya punya case ni, dalam condition yang okay, full dekat dot yang kedua, so maksudnya dia okay. Kalau tak cukup, anda kata kurang, ni tempat tambah dia guys. Kena tambah minyak hitam dekat sini. Kau tengokkan coolant saya ni dia dekat minimum. So minimum kita tambahkan sikit lah. So kalau sikit macam ni tak apa, boleh tambah air kuku boleh, air kowe pun boleh, bagi dia minum sikit. Sikit je, sampai dekat tahap maksimum tu. Okay, cukup. Dah. Balik tutup dia. Make sure betul-betul ketat. Settle. Tayar. Ini benda yang paling penting kalau nak jalan jauh. Make sure bunga tebal guys. Jangan dah tinggal sikit korang pakai. Lah botak korang pakai lagi musim hujan macam ni. Serius guys, tak berbaloi. So cari tayar kalau tayar dah botak. Okay, settle dah. Jom kita nak gerak guys. Ngam-ngam guys, dah habis. So, kita nak isi full tank. Nak tengok sampai Johor berapa banyak kita pakai. Untuk long distance ni biasa kita pakai minyak 95 je. Untuk full tank lebih kurang dalam 45 liter, dalam RM100. Cik je tank GI Yaris ni, lebih kurang tank Mini Cooper dan GTR saya guys. Alhamdulillah guys, kita dah sampai kat kampung. So saya sekarang dekat Pasir Gudang, kat Johor. Setakat ni tadi kita sisi full tank, dan sekarang ni tinggal satu bar. Sebab hari ni tak jam. Bawa pun ada tempat tadi laju, ada tempat tadi bawa dalam 120, 130. Ada tempat bolehlah tekan sampai 200. So far okay lah. Dia punya setting saya dah perasan dah. Kalau pakai sport, minyak memang larap. Itu pergi Melaka, separuh tank habis. Balik full habis. Ni sebenarnya kali kedua saya bawa kereta ni jauh. Itu first time bawa pergi Melaka, ni kali kedua bawa pergi Johor. Sebelum ni memang pusing kat dalam KL je. So ni first experience lah driving jauh. So far comfort, semua cukup. Seat pun sedap, tak sakit buntut. Suspension pun best. Cuma tak dengar radio lah sebab exhaust bising gila. Exhaust straight pipe ni korang boleh imagine memang ada sikit drone. Lagi-lagi kat high RPM, bila speed tinggi 16 ke atas memang bising. Temperature pun ok. Belakang diorang boleh tidur. Anak saya berdua boleh tidur kat belakang. Cuma barang memang penuh. In term of space, tak relevant lah. Kalau bawa family ramai, memang tak sesuai. Alhamdulillah guys, lepas 6 hari beraya di JB, hari ni dah sampai dah dekat Bangi. So video ni saya update kesinambungan daripada video sebelum ni. Saya tak expect yang video tu boleh pergi sampai 800,000 view sekarang ni dan terima kasih juga pada korang punya komen, korang punya reaction. Yang positif saya ambil, yang negatif tu tak apa, kita abaikan. So guys, apa conclusion daripada keputusan saya untuk bawa GI Yaris ni balik kampung? Tak sangka sebab saya akan expect kereta ni bila bawa balik kampung dia tak akan dapat full potential dengan weight. Sebab saya bawa 4 orang full, memang betul-betul penuh. Barang kat belakang tak payah cerita lah, memang penuh gila. Bawa 4 orang. So saya expect memang power dia akan drop gila. Kita akan bawa santai-santai je. Tapi guys, memang padu guys. Enjin 3 silinder daripada Toyota ni luar biasa. Dengan muatan penuh, saya boleh tarik atau boleh bawa, boleh drive 200 km, 205, 210 boleh cecah lagi. Dengan performance yang memang solid. Ini bukan saya tarik all the way sepanjang jalan Maksud saya bawa laju 200 tu pun bertempat, tempat yang selamat, jalan lurus, yang logik, yang masuk akal lah. Saya tidaklah bawa melulu, bawa mengarut, tak. Ini saya nak beritahu korang, performance kereta ni dengan 3 silinder, dengan 1.6, dengan muatan penuh boleh dapat
potential yang hampir 80% daripada original potential dia. Dia tak adalah totally drop. Setengah-setengah kereta enjin kecil ni bila kita bawa full load berat, dia akan rasa dia drop hampir separuh lah dia punya performance tu. Ni boleh kita rasa dekat contoh Vampire lah. Bila kita bawa full load memang akan rasa berat gila. Ni masih okey lagi, masih lagi okey. Itu yang saya dapat lah daripada kereta ni. Dan ni first time saya bawa jauh kereta ni. Kenapa saya updatekan korang? Ada orang cakap kenapa saya kena buat video ni. Sebab kalau korang kenal saya memang update apa yang saya buat dengan kereta-kereta saya. So ni salah satu update sebab saya first time bawa kereta ni jauh. Sepanjang saya beli kereta ni, dia cuma jalan dekat dalam KL saja. Pergi auto show dalam KL, Sepang, itu saja. Kita tak pernah orang cakap apa, cruise dia jauh keluar daripada Johor, tak pernah. Paling jauh saya pernah pergi Melaka, itu pun dekat lah. Yang ini saya bawa lebih kurang dekat 3,000 km mileage bergerak. Daripada JB, Pasir Gudang, pusing Johor Bahru banyak kali. So ramai yang jumpa, dan ada yang hantar gambar jumpa saya kat JB. Thank you guys korang yang tag, yang jumpa, yang say hi, yang angkat tangan. Thank you sangat-sangat. Itulah saya rasa seronok pula bila ramai kenal dekat JB. Thank you guys. So bila first time bawa jauh ni, kita nak tahu apa masalah, apa potential, apa problem dengan white body ni, tu yang saya update. Jadi apa yang saya nampak, yang problem paling besar stone chip. Bila kita bawa jauh, lalu highway, high speed, korang boleh nampak guys, batu-batu kecil ni dah jadi macam peluru. Dia boleh merosakkan cat. So ni memanglah potensi benda yang akan berlaku, kita dah expect. Luckily dekat merah ni tak banyak sangat. Sebab merah ni original cat, yang ni kita pakai, ni kita cat asing ni, tapi ni tak silap saya pakai gelas surit. So dah agak kuat sikit. So kurang lah, adalah tapi sikit. Sini banyak, yang belah hitam ni banyak. Ni mungkin kita kena touch up balik. Dan dekat JB semua orang kenal, saya duduk Johor lama guys, daripada kecil kat Johor. Ham-ham kat sana tu level-level bukit. Dia bukan ham, kita panggil tu bukit lah. Kat KL dia punya ham mungkin tak setinggi kat Johor Bahru. So hampir semua ham kita sagat. Kita pusingkan sikit kamera. Okay, kau nampak tu, hampir semua ham dah sengit-bengit pun still akan sangkut. So berdepan ni semua, bawah ni memang tergesel habis lah. Sebelah sini. So yang ni tak boleh nak buat apa. Disebabkan inilah juga saya tak dropkan lagi. Boleh adjustable ni, boleh drop lagi 2 inci. Memang saya boleh flush tayar dekat sini. Untuk absorber ni boleh turun lagi. Belakang pun masih boleh turun lagi. Tapi saya tak buat tu disebabkan ni. Sekarang ni clearance dia lebih kurang 4 inci tak silap saya yang tinggal. Dan dia paling rendah compare dengan Ray GTR saya. Yang ni tak silap saya 4,5 inci, yang ni 5 inci clearance. Yang ni 4 inci. Dengan dia punya bibir yang terkeluar macam tu. So bila keluar sempang, keluar bendul, confirm sagatnya. Sebab tu saya tak dropkan lagi. Satu lagi yang kita baru notice bila jalan jauh ni, bila kat highway ada bumping, ada tempat yang tak rata. Dan saya hari tu sebelum balik kampung, kita adjust dia punya stiffness 50%. Kalau kat track saya letak 100% stiffness. Cuma dia tak selesa bila bawa jalan jauh, muatan penuh, dia akan jadi keras sangat. Jadi apa yang saya buat, saya adjust 50% stiffness. So selesa, memang selesa gila. Lebih selesa daripada original punya suspension. Tapi bila jumpa tempat yang bumping, exhaust ni tersangkut sampai keluar api. Saya dah tahu dah keluar api ni sebab orang beritahu. Ada kereta kat belakang saya, family saya, dia beritahu yang keluar api. So saya ingat apa benda yang keluar api, sebab memang saya dengar bunyi bergesel tu bila setiap kali bumping. Tapi tak adalah kuat mana. Rupanya bahagian ni, sini. So exhaust ni, skru ni semua dah hilang. Skru ni dah tinggal sikit lah. Ni kena adjust balik kot. Saya mungkin kena adjust balik skru ni. Mungkin letak plate kat sini. Sebab bila dia bouncing, yang ni akan cecah, jejak pada permukaan jalan. So dia bergasel, itu yang keluar api tu. Tapi cantik lah, macam bunga api guys dia keluar. So far lain semua okey. Dua ni je lah yang kita notice. Dan saya sangat-sangat respect dengan coating daripada auto detailer ni, daripada Hydroglide ni. Kereta ni saya basuh sampai JB. Sampai Johor Bahru, hari pertama saya terus basuh kereta sebelum Hari Raya lah. So masa Hari Jumaat,
Sampai hari ni dah 5 hari saya tak basuh pun sampai kat sini ni. So ni adalah hasil je. Ni kotoran-kotoran yang kita bawa 5 hari tak basuh ni. Impressive guys. Tengok tu. Masih lagi bersih. Kalau ada sikit-sikit macam ni lah. Ni kalau dekat highway mungkin ada bug. Tapi bug pun tak lekat Korang tengok pakai jari boleh hilang. Habuk dia pun boleh hilang guys. Hui, betul lah. Dulu saya bab coating ni saya tak tekankan. Tapi ni first time saya dapat betul-betul buat full coating. Dan saya rasa berbaloi. Berbaloi untuk ada coating. Lagi-lagi kereta baru yang korang sayang cat. Korang nak dia nampak berkilat gila. Memang coating ni memang the best lah. Option yang terbaik. Selain daripada PPF. Sebab PPF ni cost lagi tinggi. Tapi dia lebih long term lah. Untuk stone chip semua dia lebih reliable. Cuma coating ni in term of dia punya cosmetic view, dia punya kilat dia tu. Even ramai yang tegur saya masa saya balik kampung itu, ramai juga yang tegur, bang kilat betul kereta, apa pakai ni, bau polish ke. So banyak orang tegur dengan dia punya colour dia tu, kilat dia tu, effect daripada coating tu guys. Cuma rim tak boleh buat apa-apa. Inilah hasil 5 hari bawa jalan jauh. Terus hitam terus ada shadow terus jadi tutun. Ni habuk daripada brake lah. Untuk GI Yaris ni dia punya habuk memang heavy gila. Dia punya brake pad memang berhabuk. So belakang pun still hitam juga, kotor. Okey daripada depan. Yang sini inilah condition dia. Depan memang hitam gila. Tayar ni tayar China saya pakai ni. Tayar yang saya mula-mula pakai memang planning nak pakai sementara untuk figment je. Tapi sebabkan memang tak boleh nak cari lagi size ni, masih lagi mencari yang brand lain. So sementara saya guna lagi. Apa yang saya nampak tayar ni guys, dia tak seperti yang kita dimomok-momokkan dulu. Tayar-tayar China tak boleh pakai, kualiti teruk. Tak guys, baik sebenarnya kualiti dia. Bunyi senyap, performance ada. Saya basuh track tayar ni, saya dah tekan dah lenjan dia kat dalam track, kat sepang. So ni bukan cerita just review biasa. Ni review daripada saya yang dah guna. Dan tayar ni performance dia sama, lebih kurang saya feel dia macam sebelum ni original tayar daripada Toyota, iaitu PS4S. Lebih kurang. Even PS4S 3 lap saya dah rasa overheat, saya dah rasa traction hilang. Yang ni saya lanjan dia 5-6 lap dengan hujan lagi, masih perform, masih okey. Lagilah sekarang ni saya long distance balik raya itu dengan weight yang penuh pun okey, tak ada masalah. So mungkin buat masa ni okey. Saya tak boleh cerita long run lah. Mungkin pakai lama sikit dia dah start crack apa itu saya tak berani nak review. Tapi setakat hari ni saya pakai okey guys. Untuk bonnet, terima kasih atas cadangan korang. Apa yang saya buat, saya tinggal satu lagi kat kampung. Macam korang komen lah, pergi tak ada masalah. Kebanyakan kita pergi tak ada masalah. Balik daripada kampung, bila itu pun kebanyakan barang yang mak saya patut suruh saya bawa, saya hold dulu. Saya minta kirim dia orang nanti next week datang sini, baru dia orang bawa kan. Even luggage saya yang warna biru tu yang besar tu pun saya tinggal dulu. Saya bawa satu lagi saja. Lain semua saya masukkan dalam beg plastik, beg kertas, beg apa yang ada, kita sumbat semua. Dan muat dengan penambahan barang bukan muat dengan barang yang sama. Still ada bawa lauk, bawa kuih raya, bawa barang-barang daripada kampung. So dia ada penambahan dan muat guys. Okay, itu saja update untuk hari ni. Terima kasih banyak kepada semua yang komen, yang react to the previous video. InsyaAllah saya akan update lagi. Ada banyak sebenarnya konten saya dah shoot, tapi itulah raya tak sempat, busy, memang rushing gila. So untuk hari ni sampai di sini saja dulu guys. Thank you guys. Assalamualaikum.